Soalan daripada Rider Craft. Dia tanya apa beza kad WSR daripada Cyclone Fury dan juga Quest Adventure. Soalan yang menarik tu. Jom kita tengok apakah perbezaannya. Yang pertama, kita ada pack Cyclone Fury. Cyclone Fury ni adalah kad MGC Malaysia. Jom tengok kad apa yang ada. Yang pertama, kita ada Gopal diikuti dengan Bobo Boy Daun. Seterusnya kita ada kad sokongan Tom Yam Sakti diikuti dengan Bobo Boy Taufan. Patutnya ada satu lagi. Okey, lepas kita ada Bobo Boy Beliong SR. Sekejap, patutnya ada Adudu. Melekat pula. Okey, kita ada Adudu. Okey, untuk pack Quest Adventure pula, ini sebenarnya adalah kad versi Indonesia. Tengok apakah perbezaannya. Dalam ni kita ada Adudu. Artwork dia pun beza ya. Quest Adventure dan Cyclone Fury ada artwork yang berbeza. Seterusnya kita ada kad Osom Daun diikuti dengan kad Gopal. Seterusnya kita ada kad Tok Kasa, Yaya dan kad terakhir hadir dengan SR Boboiboy Beliong. Dari segi finishing pun kita boleh nampak versi Indonesia dan Malaysia ada dua finishing yang berbeza. Selain itu, HP dan attack pun lain. Kalau Indonesia, HP 260, attack 220. Manakala versi Malaysia, attack dan HP 300. Selain itu, yang pasti apa yang bezakan kad ini adalah dari segi teks, kad dan juga kartu. Kad untuk Malaysia, kartu untuk Indonesia.